Rodrigo Holgado menggila, bawa Harimau Malaya tewaskan Vietnam di SNBJ. Perlawanan kelayakan Piala Asia malam ini menyaksikan pertembungan sengit antara Malaysia dan Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil. Beraksi di hadapan lebih 40,000 penyokong, Harimau Malaya turun dengan skuad terbaik. Peter Klamovski menurunkan beberapa pemain warisan baru. Salah seorang pemain warisan baru, Rodrigo Holgado, berjaya membuka akaun jaringan menerusi sepakan deras ke gawang Vietnam. Rodrigo Holgado membuktikan kualiti yang sangat baik dalam aksi ini. Bagaimanapun, pada minit ke-42 permainan pemain Vietnam tidak mensia-siakan peluang di hadapan gol apabila melakukan rembatan deras menewaskan Shihan Hazmi. Pada minit ke-77 permainan, Harimau Malaya berjaya mencuri gol sekali lagi menewaskan penjaga gol Vietnam. Enam minit masa tambahan tidak mampu mengubah keputusan perlawanan. Harimau Malaya berjaya mengutip 3 mata penuh di halaman sendiri.